Ini cerita Puan Julia ikhtiar untuk kos kuliah anak di IPTA. Dulu menjual sambal tempe goreng dan kacang goreng selama 2 tahun, tapi tidak cukup untuk kos kuliah anak di IPTA. Maklumlah kos pendidikan bertambah mahal. Kini pendapatan Puan Julia di Healthy Way mencapai RM10K sebulan. Sekarang dia bergelar Crown Director. Puan Julia bukan ada pengalaman bisnes online, tapi dia nampak peluang dapat pendapatan besar di Healthy Way. Untuk selesaikan masalah kawangan kos kuliah anak di IPTA, selain dapat menampung kos keperluan harian. Modal pun kecil, boleh buat di rumah, tidak perlu tidur lewat malam, bangun seawal subuh untuk prepare bahan jualan. Cousin, Kak Julia telah buktikan kepada kita platform bisnes di Healthy Way adalah real business dan boleh capai pendapatan 4 ke 5 angka unlimited. Cousin, kalau kamu ingin info lebih lanjut, boleh terus DM dengan saya sekarang.